tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersama-sama di dalam majlis Walimatul Urus bagi meraihkan Nurul Atirah dan juga Ahmad Lukman Hakim. Alhamdulillah, seperti mana yang dapat kita lihat dengan perjalanan majlis yang sangat-sangat baik. Semuanya adalah dengan izin Allah semata-mata. Kalau dapat kita imbas kembali, majlis bermula daripada jam 11 pagi. Diikuti dengan acara pemuncaknya telah pun sama-sama kita saksikan istiadat perarakan dan juga persandingan yang telah berlangsung sekitar jam 12.50 tengah hari tadi. Dan seterusnya lagi bersama dengan pelbagai atucara lainnya. Dan alhamdulillah, apa yang boleh kita simpulkan pada hari ini, segala perjalanan majlis berjalan dengan baik sekali. Dan semua yang terjadi ini adalah semata-mata dengan izin Allah Ta'ala. Terima kasih sekali lagi buat semua rakan-rakan petugas yang turut memberikan kerjasama yang sangat-sangat baik. Dan semoga Allah memberkati apa saja yang anda lakukan demi menjayakan majlis ini. Terima kasih juga yang tidak terhingga buat semua para tetamu jemputan yang sudi hadir. Dan kerana sesungguhnya majlis ini tidak akan ada serinya tanpa kehadiran tuan-tuan dan juga puan-puan. Alhamdulillah dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam majlis yang cukup bermakna buat pihak berhormat kita pada hari ini. Dan moga Allah membalas yang baik-baik untuk anda semua, insya-Allah. Dan sekali lagi mewakili pihak tuan rumah iaitu Puan Nur Haslinda dan juga Puan Nur Ani berangkatkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli keluarga, sanak saudara dan juga para tetamu jemputan yang sudah hadir pada hari ini.